saya biasanya mempelajari tentang Dewan Negara dan juga tentang Parlimen sahajalah. Tetapi kini saya dapat mempelajari dengan lebih lanjut bagaimana sidang Dewan Negeri dapat dijalankan, dan juga rupa-rupanya ada 4 jenis usul. Dan usul ketiga tentang transformasi mobiliti dan juga keselamatan bandar. Saya merupakan OKU fizikal, iaitu dengan penyakit jalan jumpa rare disease, iaitu congenital myasthenia gravis. Basically congenital myasthenia gravis ni seperti kat Malaysia ni sangat jarang, dalam 1 juta begitu ada seorang saja. Jadi saya harap program ini dapat membuka mata semua orang bahawasanya program Aridmus Selangor ini bukan terhad kepada seseorang yang normal dari segi fizikalnya, bahawasanya orang-orang yang seperti OKU juga dah berpeluang untuk menjoin program ini. Saya nak bawa usul 4, iaitu tentang kesihatan mental. Seperti yang kita tahu, terdapat 1,500 OKU yang telah berdaftar di bawah negeri Selangor. Yang saya perasan adalah isu kesihatan mental tentang OKU ini tidak ditekankan dan sering dipinggirkan. Seperti yang kita tahu, tak semuanya akan dibahaskan dan jarang orang mention tentang kesihatan mental OKU. Selalunya orang mention tentang kesihatan mental orang biasa saja. Seperti yang kita tahu, warga-warga OKU ni juga mereka terganggu dari segi kesihatan mental mereka dan tempat sekitar mereka dan sebagainya. Jika dilihat dalam indeks belia negara, pengetahuan literasi politik dalam kalangan belia adalah dalam tahap yang rendah. Jadi bagaimana pula kita dah pindah perlembagaan untuk undi ke-18, namun manifestasinya tidak dapat tercapai apabila belia masih lagi tidak tahu tentang demokrasi, tentang undang-undang, tentang hak mereka dan sebagainya. Jadi saya lihat ini adalah salah satu inisiatif yang dapat dijayakan demi meningkatkan literasi politik dan undang-undang dalam kalangan belia. Isu kesihatan mental ni menjadi isu yang sangat serius lah, terutama sekali kepada special needs kids, parents yang mempunyai special needs dan juga belia OKU itu sendirilah yang kalau kita lihat tak diketengahkan ataupun masih tiada lagi intervensi awal untuk menengahkan isu kesihatan mental ni. Ada satu pengalaman yang besar lah untuk saya, untuk kita sendiri merasai macam mana kita wakil DUN itu sendiri.